Tanya, mudah ke susah? Susah. Macam minta sedekah. Alamak. Salahkan duit kita ni tu, dia baru pulang balik. Oh, ya ke? Itu duit kita baruan. Tular di media sosial sebuah rakaman yang memaparkan seorang pakcik meluahkan rasa kurang senang terhadap pelaksanaan program Budi 95 Madani di sebuah stesen minyak. Dalam rakaman tersebut, beliau menyatakan bahawa mekanisme yang diperkenalkan kerajaan itu dianggap menyusahkan rakyat. Menurutnya, pengguna terpaksa menunjukkan kad pengenalan serta beratur panjang semata-mata untuk mendapatkan subsidi berkenaan. Lebih membimbangkan, ada segelintir rakyat mendakwa kad pengenalan mereka tidak dapat dibaca oleh mesin, sekaligus menyebabkan mereka gagal menikmati manfaat program tersebut. Akibatnya, mereka terpaksa membayar harga minyak pada kadar lebih tinggi berbanding harga subsidi. Pakcik berkenaan turut membuat perbandingan dengan pendekatan kerajaan ketika pandemik COVID-19 yang menurutnya lebih mudah dan tidak membebankan rakyat. Isu ini mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan pengguna media sosial, dengan ada yang menyokong pandangan tersebut, manakala sebahagian lain berpendapat ia perlu diberi masa untuk penambahbaikan. Kita tak boleh nak baca dekat sana, kita kena beratur guys. Aduh, lama dah pula. Tanya, mudah ke susah? Susah. Macam minta sedekah. Alamak. Salahkan duit kita ni tu, dia baru pulang balik. Oh, ya ke? Itu duit kita baru wakil. Betul dia wakil, dia tak dia cakap besar-besar dia wakil. Betul. Wakil pada rakyat sebab dilantik dia. Bukan dilantik. Saya tadi cik, pergi tutup IC, tak dapat baca. Tak boleh. Dia baca. Tak boleh. Tak boleh tak boleh kan? Abang pun sama, tak boleh baca. Tak boleh baca. Kita kena orang betul. Betul lah. Kita kenapa? Kita orang biasa. Ada hak kita. Boleh bercakap tak bagi tak tahu bercakap. Kita ada hak kita. Kita zaman Muhyiddin. Akhir budi. Saya sudah dapat, saya akan puasa. Tidak komen. Muhyiddin saya tak komen zaman BKB tau.